Soundman dekat belakang. Oh, aku hari ni gambar kumpulan Umbrella untuk show dekat Titi Wangsa. So dah bersiap ni. Pasang kamera bagai. Okay, jom kita beraksi. 2026. Untuk pengetahuan semua para pengunjung, sekejap lagi di jam 9 malam kita akan disajikan dengan magic show, fireworks dan juga persembahan nenek kebayang. Dan kemudian kita akan disajikan dengan persembahan live oleh kumpulan Umbrella. Okey, mohon stay sampai malam. Okey, di sini juga kita ada berbagai vendor-vendor yang terlibat. Hari ni kita tengah sound check ni, belum start lagi. So kita akan mempersembahkan lebih kurang dalam 15 buah lagu lah malam ni. Konsep betul ni. Konsep ni. Malam ni memang Umbrella punya night lah. Ini Carnival sempena ni. Daftar Rasa Kuala Lumpur 2026 Sepak Takraw World Cup. Sepak Takraw World Cup. Dan juga vaping 16 Mei lah hari ni lah. So kita di samping berhibur, kita boleh makan-makan kat depan tu. Ada banyak gerai-gerai. Tu gerai-gerai tu. Ada macam-macam. Nampak macam lebih kurang ada 100 gerai ke apa? Betul. Kan? Lebih kurang 100 gerai. Betul. Okey bang, gulak malam ni. Okey, terima kasih. Rasa manja. Thank you. Sekarang kita standby dalam 12 lagu ke 17 lagu. Kita tengok keadaan. Kalau banyak bercakap, kita kurang lagu. Sebab kita entertain sebenarnya. Tak memerlukan lagu yang banyak sebenarnya. Biar vokal yang buat kerja. Vokal pandai mampu. Malam ni siapa vokal? Isnin. Zarul tak apa hadir pasal dia sibuk dengan aktiviti dia lah. Kita pun tak nak paksa dia kan. Yang ada, mana yang jalan, yang ada kita jalan je lah. Itu je lah. Boleh kata malam ni juga latihan yang agak keras untuk Umbrella untuk bersempena dengan konsert dekat Kedah ni. Betul, itu salah satu kita sebelum nak ke konsert UUM tu bulan 6, maknanya dalam tak sampai sebulan lagi. Tak sampai sebulan? Tak sampai sebulan kan, dalam 2-3 minggu lagi. Jadi kita praktis sekali dengan tu lah. Cuma bezanya vokal je lah. Maksudnya kita training untuk atas stage tu macam mana. Ini satu peluang yang bagus lah sebenarnya. Ya betul, satu peluang yang bagus. Jadi datanglah, tapi tak tahulah video ni bila nak share kan. Tak boleh nak ajak dah kan. So Carol. Ya, saya. Okey, bagi siapa yang belum kenal pada Carol ni adalah salah seorang juga anggota Umbrella. Ya, betul. Keyboardis lebih tepat sekali. Keyboardis sekarang. Dahulu pemain bass yang saya disunting pada album yang ketiga rasanya. Di bawah pimpinan penyanyi Encik Isnin Payung Sakti. So sekarang Rizal pemain bass yang asal telah kembali. Makanya saya berubah posisi menjadi pemain keyboard. Bolehlah sikit main. So macam mana show malam ni? Dah ready? InsyaAllah Alhamdulillah kita dah buat prepare yang lebih tight Dah dalam seminggu yang lepas tu kita dah tight, kita dah berbincang dengan baik bagaimana kita nak main dengan cukup baik Pusing-pusing kan. Kita dah buat prepare dah. Walaupun ada anggota yang daripada jauh. Saya sendiri yang daripada Kuantan Pahang. Ada Rizal pemain bassnya datang daripada Sintok Kedah. Okey, so kita akan buat homework lah. Sampai nanti baru kita try matching macam mana. InsyaAllah tu kita bagi yang terbaik. Paling jauh Abang Hafiz lah. Paling jauh Abang Hafiz, ya. Sentul.
Okey, good luck malam ni buat yang terbaik. Terima kasih banyak Cik Boni. Ya. Alhamdulillah semalam kita dah praktis lewat balik. Kita try run through lagu-lagu yang kita nak buat malam ni. InsyaAllah cuaca pun okey. Kita harap hari ni kita boleh perform dengan baik lah kan. Tengok crowd pun ramai ni. Ramai ramai dah datang. Penuh ramai. InsyaAllah Saya dengar lebih kurang dalam 12 lagu lah. kita orang standby dalam 15, 16. Nanti kita pilih. Kita tengok crowd macam mana, kita mana yang sesuai, kita jalan. Malam ni sebagai vokalis, bukan kemodis pula kan. Malam ni vokalis dah sekejap lah. Sebab Abang Zarul dia ada hal kan. Jadi kita ganti kejap lah. Macam ni mudah lah. Kalau seorang ada hal, 2 vokalis ada kan. Besok kalau abang tak ada, Moni nantilah. Hai. Oh, lagu Umbrella semua tinggi-tinggi. Tak apa, key kita boleh rendah kan. Ada masalah. Okey bang. Alright. So dah ready betul ya. Ni kira macam satu peluang training untuk konsert ke Kedah ni kan. Ya. Ini sebenarnya kesinambungan untuk konsert kita dekat UUM Sintok tu. Dan pada hari ni kita akan wawarkan juga program yang dekat Sintok, insya-Allah. Jadi kita akan bagi tahu crowd kat sini. Kan? Ini kira satu peluang yang baik lah. Betul. Betul. Okey, right. Datanglah ramai, datang. Okey. حبيبي يا نور العين يا شاهد هيالي عشق بقالي سنين ولا غيرك في الدار ما شاء الله سبحان الله حبيبي يا نور العين يا Satu benda aku rasa yang aku selalu buat bila macam pulang kabut sikit kan, benda yang aku agak gopoh dan lalai dia ada. Iya, betul sebab. Nah kan.
Kan tu. Astagfirullahaladzim. Ingat adik, jangan jadi macam abang tau. Pukul 5 tadi sampai. Sekarang pukul 8. Kunci motor tinggal kat motor. Astagfirullahaladzim. Lalai. Malam ni adik-adik boleh dapat wang tunai juga tau. Kalau adik pilih RM10 adik dapat RM10. Kalau adik pilih RM100 adik dapat RM100. Okay? iPhone tak ada ya, so jangan menggatal. Okay. Test mic dah okey kot. Alright, lagi sekali saya ulangi kepada adik-adik. Bakar, jom. Dia nak datang tu. Dia nak datang. Hello. Jawab datang. Kau jawab kan. Cakap kat mana? Saya pergi. Oh boy. Tak macam BM ni. Hello. Asal Senin selalu perempuan kan. Depan Dewan Fair takut. Tak, cerita dia asal senyap tak asal start ni. Sekejap lagi lepas isyak. Lepas isyak. Lepas isyak. Nampak ada pentas tu. Ada pentas. Allah. Ya, kami sedang standby sekarang untuk memperjuangkan pada malam ini. Ya. Konsert Seribu Rahmat Umbrella di UUM Sentul pada 6 hari bulan 6 bersama dengan Abang Zamani dan Floor 88. Jadi saudara mara yang berada di sekitar UUM Sentul, jangan lupa 6 hari bulan 6 konsert kita dalam UUM Sentul Okey. Tiket-tiket boleh didapati di tiket.com. Tiket to you, tiket to you. Jadi saya dipahamkan jualan tiket pun alhamdulillah dah hampir 2,000 lebih juga. Jadi siapa yang belum dapat tiket untuk konsert Umbrella di UUM Situ 6 bulan 6 boleh layari di tiket.com. Okey. Lagu pertama dari kami, terimalah bukanlah hatimu. Semua anda semua. Depan sikit. Salam kasih masa silam dan hanya sementara, getaran sampai kini masih terasa asyiknya pindah ketulusan. Bukalah hatimu agar bisa menanggapi rasa
biasa bila ku nanti lepaslah walau serba pasti ku rela. Terima kasih. Siapa datang depan angka bagi hadiah. Duduk sini cepat. Sini. Duduk. 1, 2, 3, 4. Oi, banyak lah pula. Labak aja ni. Kebenaran tidak takut. Papa Zola. Papa Zola datang. Nak angka nyanyi lagu apa? Upin Ipin ke Papa Zola? Abang pinjam mic lagi satu bang. Pinjam mic lagi satu. Untuk Upin. Boleh? Papa Zola. Okey, nanti Uncle minta mic lagi satu. Siapa nyanyi suara dia sedap, Uncle bagi hadiah. Boleh? Upin dan Ipin. Inilah dia. Betul? Okey, siapa nak nyanyi dulu? Ni. Depan. Tahu lah. Nak nyanyi lagu apa? Upin Ipin ke Papa Zola? Upin Ipin nama siapa? Nama adik siapa? Upin Ipin. Nama pun Upin Ipin. Okey. Musik ke depan. Satu pekan untuk adik kita, come on. Kita dengar suara itu macam mana. Bila kita dekat 1, 2, 3 nyanyi 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Upin dan Ipin. Tak lupa tak? Baik. Tahu? Tak tahu? Apa lagu apa? Okey, lagu apa yang tahu? Semua tak tahu dah. Lupa semua. Okey, tak apa. Walau lupa pun aku bagi hadiah. Sebab dia berani. Nampak? Dah. Okey. Nah. Cukup. Boleh lah letak pensel nanti. Ada lagi kat sini? Okey. Dua sini. Tiga sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih lah. Banyak lah pula mati aku. Ini aja. Duduk bersama di tepi pantai. Baik. Duduk bersama. Tuan. Siapa joget yang paling best, aku bagi hadiah. Okey. Kiri sikit. Sana sikit. Kiri sikit. Sana sikit. Macam mana hari ni semua depan. Okey, nanti tuan-tuan tengok siapa yang paling bagus, tuan-tuan bagi hadiah. Tuan-tuan bagi hadiah pula. Tuan-tuan bagi rekam. Okey, ready? Nak tengok yang banging ke, yang joget ke, yang apa. Hebat tak? Wah, seronok.
lagu ni? Ayang guruku tercinta kembangmu apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak guruku terima kasihmu diriku kadang buatku marah namun segala maaf kau berikan. Ambo pandai. Okey, satu lagi hadiah. Oh. Kita bagi belon lah, belon boleh belon. Saat ini
Semua sekali ya. Kesusahan aku parah. Oh, kesusahan aku parah. Terima kasih yang sudi nyanyi. Kita dengar sambil minum air. Terima kasih juga kepada Fiesta Rasa yang selalu juga mengundang kami. Okay. Terima kasih kepada peminat-peminat Umbrella yang ada kat sini. Terima kasih berada yang nyanyi. Ini belum habis lagi, saya cakap je. Jangan risau. Siapa nak order air ada. Tu banyak lagi makanan tu. Banyak air tu. Banyak sedap-sedap. Tadi saya makan burger sana sedap, aiskrim sedap, semua sedap-sedap. Memang sedap lah dia orang punya makanan. Okey, terimalah lagu yang berjudul Payung Sakti khas untuk anda semua. Panasnya keputan, rupanya hujan gerimis menitis ngebumi. Basahlah segalanya diriku yang tiada deruhan. Terima kasih bakal yang datang. Di bawah payung sakti kasih bersemi, tanpa ku sadar sampai dua kita berhujung. Ya, hanyalah satu-satunya membuka pintu suci di saat ku meniti untuk esok hari. Hanyalah satu-satunya seiring dan sehati di bawah payung sakti, cintaku bersemi selamanya. Adam nak nyanyi tau. Adam nak nyanyi. Tiada sangka hujan bawa temuan, senyuman manis tersentuh seribu gerangan. Hanyalah satu-satunya membuka pintu suci bisa ku meniti untuk esok hari. Hanyalah satu-satunya seiring dan sehati di bawah payung sakti, cintaku bersemi selamanya. Terima kasih. Okey. Allah, handsome bergaya. Soal jangan dekat soal tak ada, soal ada. Soal mahal nak keluar. Boleh lagu Jamila ke nak lagu apa Camelia apa lah yang boleh. Jamila boleh. Satu pegang untuk peradah kita. Sangat sporting, sangat steady. Macam ni lah kita dah. Kita lepak-lepak je kita jam-jam macam tu. Okey, terimalah Jamila. Ada nama Jamila sini? Tak ada? Ada? Okey, yang ada nama Jamila. Okey, Jamila. Ayu,
Dulu ada Jambila, gadis ayu, anak padu, dari barat, dia cantik sekali, dia bagai nani. Dulu ada Nabila, yang lain ayu, Laila, Nabila yang lain Hadiah lagi tu Mak. Tapi dia berani lah dia. Terima kasih dia. Hebat. Allah ada yang punya. Betul dua-dua merajuk. Mesti pandai tunggu, mesti pandai terkira. Kepada istri tua, kata sayang padamu. Kepada istri muda, I say I love you. Mesti pandai tunggu, mesti pandai terkira. Tetapi jangan sampai lagi sekali. Oh la la. Betul lah orang. Bopong bang balik di luar. Jangan yang sebenar harus
lagu ramalan tu benar belaka lah. Saya hiburkan anda semua. Okey, kita nyanyi sama-sama. Saya nak nyanyi sama-sama. Lagu ni banyak erti kepada kami Gulan Umbrella. Okey. Masa kita mula-mula tumbuh, lepas tu kita ni macam-macam hal ada. Jadi untuk mengimbau balik kenangan tu 30 tahun dulu, bayangkanlah. Sekarang kita orang baru umur 25, 30 tahun tu. Cuma sekarang 25, 26, 27, 28. Terus dia ke depan. Janganlah gurau. Okey, terimalah last untuk anda semua. Ramalan tu benar? Melaka? Melaka? Melaka. Okey, kita ni sama-sama. Semua sekali. Okey abang, terima kasih kawan. Ya, terima kasih. Kesudahan aku kesudahan aku terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Baru nak record. Aduh. So, macam mana show tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Masih terang ah. Kurang? Alhamdulillah.
berjalan dengan lancar, cuaca baik. Ni spek awak sampai dia tak bawa balik. Sambutan pun menggalakkan. Alhamdulillah. Lambat kan. Okey. Tapi okey lah, sambutan tu okey. Walaupun lambat tu kalau ikut Mana ada orang show pukul 10.30, 10.11. Kalau artis biasa pukul 9 dah start dah. Sepatutnya kita start awal-awal tadi yang lain tu biar lain kena beritahu next time. Betul, sepatutnya api tu last. Cak buang baju dah kan. Api tu awal boleh tapi dia jangan lama sangat. Kan? Ataupun tak payah ada yang lain, api lepas tu kita. Tak apalah, ni ada lagi yang depan dari tu magic show. Main mercun tu. Bunga mercun. Orang ingat dah habis. Itu dah habis lah. Itu ending sebenarnya. Diorang tu biar last je. Jadi so far so good lah. Okay. So kita besok latihan lah. Korang akan latihan berat besok. Menanti anda 4 jam tu. Carol, Saya balik, besok saya balik ke Kuantan. Singgah tempat air terjun. Memang dah lepas show, relaxkan diri. Jumpa lagi nanti insyaAllah. InsyaAllah saya akan support diorang lah pada 6 bulan 6 kan di Sintok kan. InsyaAllah saya mungkin datang juga dengan Kalau ada kedai yang dekat dengan InsyaAllah. Kalau itu lah jauh tu 7 jam lebih, 8 jam lebih tu 7-8 jam. Kalau lepas datang support. Kalau diorang bagi bilik free, okey jalan. Rider malam berjuang kejar impian. Order masuk tak berhenti. Rezeki aku atas jalan ni. Aku rider takkan slow. Meraih jauh aku redam bro. Dari siang sampai pagi. Mr. Bon takkan berhenti. Start engine terus gerak laju. Phone berbunyi order pun padu. Traffic jam aku cilok sikit. Asal sampai customer